surprise sama orang. Ingat tak Safia? Ingat tak Safia yang hari tu? Ada kita buat vlog tu kan. Lepas tu lepas buat vlog tu ayah aku meninggal Belum lah. Ada orang kerja. Kerja. Aku masih je lah. Ada orang kerja guys. Nak berjalan tapi kena kerja. Betul tak Safia? Betul, lepas ni kita kan. Kau tak keluar office pun, berduduk dalam office tu. Nanti macam Nado ajak keluar kan. Sorry Nado, tengok uruskan kes. Sian dia. Tapi tak apa Nado. Teruskan untuk duit raya kita orang, okey? Sambung. Okey, kita tengah tunggu Fahim. Fahim lambat lagi. So, tak apalah, aku tunggu je lah Fahim ni. Faham lah. Nak angkat pula. Nado, kau duduk dalam. Kau bekerja. Okey. Dah weh. Kita orang sebaik muat weh. Hai. Masihlah hai. Okey dah, kita orang dah ambil dia weh. Sekarang kita akan ke destinasi seterusnya. Ke Setapak. Bapak side quest. Tengok rumah sewa. Ya. Sekarang dah tak kisah dah weh cara berjumpanya. Asalkan berjumpa. 3080. Tempat Safia. Tunjuk Fahim. Oh Fahim. Tuan jadi tetamu Fahim. Tuan Fahim pula tamu Safia. Memang best. Biar dia explore. Adulting. Malas lah dia ni kerja pula. Bila korang, ni adalah view daripada bilik Safia. Dia memang nampak awal-awal ni memang konkret lah weh. Situ tingkat 25 kau. Tinggi, takut kita. Gayat-gayat. Okay, kita dah sampai weh kat situ. Dia ada tim-tim dia tahu. Tim 8 rakaat Anjung B and C. Tim 20 rakaat Anjung A. Memang macam tu. Ya weh. Solat asal kot. Lepas tu sekali apa? Lah melampau je tunggu more. Kat sini pula. Dah dekat dalam. Wow. Dah macam kat Turki. Sekejap Fahim. Kau tengok corak tu. Corak tu sama dengan Turki. So, kita orang dah sampai dekat Masjid Wilayah. Ya Allah, weh. Tapi panas weh. Macam mana? Tapi panas weh. Masih tak kita macam, walaupun macam sejuk je kan, tapi panas. Weh, macam kat Turki. Yele. Biru. Rasa sada je berawan. Betul. So, adakah kita akan jumpa sunset? Nantikan. Kita orang pun tak tahu. Weh, apa? Oh, yang pasal rumah sewa tu ke? Sebab aku agak pihak pasal depo. Hari tu kau rumah sewa tak ada agreement dengan Safia? Itu Fahim pasal Fahim. Ya Allah, setuju aku. Dah sekian. Rasa. Bijak juga kau. Sebaik kau bijak weh. Tak bijak tak belajar dentist. Betul juga. Tak juga. Okay, aku boleh stop kot. Lagi daripada rumah sewa lah. Ya, masih rumah sewa babe. Kalau satu-satu dan 200 tu dikira deposit, itu belum masuk sewa lah kan? Itu sewa bulanan pertama, sewa bulanan kedua dan juga deposit 200. Aku tak faham apa dia cakap ni. Oh, dia cakap pasal sewa kena ni. bayar lagi 300 kan? Betul tak? Kan? Ya. Cuma aku tengah fikir Baru tadi. okey. Baru tak nampak macam mayat. Tadi dia ada cakap lah kau yang Hello. Hai. dia akan bagi rumah sewa Macam mana ni weh? Ya Allah, sikit penat lah kan? aku nak. Itu sebab aku masuk Pertengahan bulan. gambar ya, aku tak gambar macam mana nak frame kat sini. Okey, macam ni. Okey, aku Ya nak gambar macam ni. Oh, penatnya lah. Sebelum Pak Bi masuk. Ya ke? Belum sikit. Penat lah weh kat sini weh. Nak kena buat vlog, lepas tu nak kena macam ni pula kan. Apa
Wah, timer pula. Ya. Aku nak So kita orang dah dapat makanan kita orang. Ayam tumis, lepas tu ada sayur apa tu? Sayur macam Sayur pucuk ubi kot aku rasa. cubi atau pucuk manis. Ya, lepas tu kita ada air sirap, talam durian, badak berendam kan? Dia badak. Kuih badak, ada 3 kurma. Ya. Dan tu rakan-rakan kita. Dan juga Nadwa. Rakan-rakan dan Nadwa. Dan makanan-makanan bazar. Ni awas, dah dibuka. Asal berkurang? Macam mana boleh berkurang? YTJT. Lepas tu korang beli apa weh? Kuih ada kuih bom. Tak tahu pula apa Safia beli. Karamel. Mana? Oh, puding karamel. Murtabak. That's it. Makanan kita orang. That's it. Selamat berbuka semua orang. Swell. No. Swell. Ada bulan. Mana bulan? Ada bulan. tekan langit. Okey dah. Okay. Hai semua orang. Berlandaskan. Kalau korang boleh tengok, ada tempat yang cantik tu. Okay, semua pandai kamera. So this is the suasana waktu maghrib. Memang cantik weh. Tapi aku tak tahu lah kalau waktu aku nampak burung tadi. Tu Safia. Tu Fahim. Najwa pergilah ambil gambar. Cepat lah. Tu tak suka. Pergi ambil gambar kat sana. Cepat Najwa. Dah habis. Kita orang dah habis. Pergi ke masjid wilayah. Dah memang seronok. Sekarang nak pergi Murai. Terawih pun tidak. Kau mesti dapat rasa Sambung ni adalah Vietnam roll. berada di Iman. Sambung di Imat. Studio dia ambil kat mana? Macam tu dekat kaunter tu. Yalai lah dia ni. Okay, sambung kat Imat untuk perbincangan yang kedua. Untuk topik kedua. Ya, betul. Nasi yang lama. Aku dah kata dah Safia. Nama grup tu elok tukar. 2 nombor 2 gila. Nombor tu kita. Nombor tu tau. Kita Safia. Takutlah. Janganlah doakan bercerai. Tak nak Alhamdulillah. Okey. Aku je punya green flag. Dia dah dengar kita punya cerita. Dia orang dah mempelajari lah. Why ni takutlah. Dengan cerita diorang ni. Dulu. Okay. Bye. Dekat sangat sikit. Okay, bye Nadwa. Balik KL. Bye-bye. Doakan balik dengan abang tau. Jaga-jaga elok. Abang betul tau. Jangan abang angkat ke abang lah. Fahim. Nak masuk vlog Fahim. Tengok. Aku terbuka. Macam tu je viewers aku. Viewers aku tahu Nadwa ada abang angkat. Oops. Bye Nadwa. Balik elok, okay? Nah, ambil. Okay. Kau nampak ni? Service on top weh. 5 bintang. Act of service aku seorang. Jangan lupa rate Guest star. Okay. Bye Fahim. Bye. Elok. Jumpa Raya. Raya. Oh, okay. Bye. Salam. Salam viewers. Macam Kena wrap. kena rap lah weh. Penat dah. Daripada pukul 12. Pukul 12 1 AM. Ya Allah, memang 12 jam kita bersama. Okey lah. Bye. Terima kasih teman Aku aku. terima kasih. Hati-hati tau. Okay. Nanti aku send duit minyak di QR code. Ada. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay.